Stop bagi anak tengok kartun mengarut macam ni. Kalau tak dikawal, fungsi otak anak anda akan merosot. Orang sekarang panggil fenomena brain rot. Kalau anda dengar anak ulang perkataan macam tuntung sahur, tralalero, tralala, balerina cappuccina dan banyak lagi, hentikan serta-merta. Bahaya brain rot ni akan buat anak anda susah nak fokus dan attention span jadi pendek, berisiko speech delay sebab kosa kata tak berkembang, tak minat nak buat aktiviti dunia sebenar sebab dah terbiasa dengan rangsangan visual dan audio yang cepat serta berlebihan, ketagih digital sampai mengamuk kalau gadget diambil, berkelakuan pelik, kasar dan hyperaktif di luar konteks sebab tiru apa yang mereka tonton, serta sukar belajar dan berfikir secara kritis. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, anda kena pastikan anda block konten brain rot daripada semua device dekat rumah. Buka app video ni dan pergi ke bahagian shorts, cari konten yang tak sesuai dalam feed, cari 3 titik dekat atas sekali, tekan don't recommend this channel untuk halang algoritma paparkan video macam ni lagi. Share video ni supaya lebih ramai ibu bapa ambil tahu. Follow Isnatra.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.